ringkasnya jangan berhutang. Jangan lupa bayar hutang. Macam tu. Jadi jangan jadikan hidup kita ni sangat-sangat dibelenggu dengan hutang PT-PTN. Kalau boleh sahajalah hutang PT-PTN ni sangat-sangat perlu dititik beratkan, sebab daripada ilmu yang kita cari itu, yang kita gunakan pinjaman PT-PTN untuk mencari ilmu, kalau boleh biarlah ilmu tu berkat. Jadi kalau kita dah bayar atau kita keep on bayar, at least keberkatan tu ada. Dalam kehidupan ni kita nak keberkatan je. Kita tak nak pun jadi sangat-sangat mewah, jadi kaya. Sebab mewah sangat pun kadang-kadang hati pun tak tenang, dan daripada tidak ketenangan tu yang kita jadi hidup tak sempurna. Ada orang ramai kawan tapi rasa sunyi. Ada orang kaya sangat masih rasa sunyi. Sebab itulah cek balik, cuba semak balik, adakah kita berhutang. Tentunya lah hutang PT-PTN lah harus dilunaskan.